Kenapa ada yang simpan emas selama 5 tahun masih beruntung? Padahal emas ini dikatakan simpanan jangka panjang sekurang-kurangnya 2 tahun. Emas yang dijadikan untuk simpanan sebaiknya adalah emas berketurunan 999.9 yang dapat memberikan keuntungan yang maksimum. Walaupun anda telah memilih emas 999.9, tapi untuk pastikan anda dapat keuntungan maksimum dalam tempoh 2 tahun simpanan, kriteria belian emas perlu dibuat secara menyeluruh, iaitu harga emas, spread nipis, cawangan jual beli banyak dan syarat jual balik tidak cerewet. Sebab itu tuan-puan, masih ada yang beli emas selama 5 tahun simpanan masih rugi. Bukan disebabkan oleh harga emas tidak naik, tapi membeli emas yang tidak memenuhi kriteria. Jika tuan-puan beli emas dengan harga per gram yang murah sekalipun, tapi untuk anda jual balik agak sukar, perlu ke banyak kedai emas untuk bertanya harga dan sama ada boleh jual di kedai tersebut atau tidak. Ianya tidak berbaloi dari sudut masa dan emosi. Dengan Public Gold, bukan sahaja harga emas per gram yang murah, dengan cawangan jual balik yang banyak di seluruh Malaysia, malah Public Gold mampu untuk membeli semula emas dengan jumlah yang besar walaupun harga emas pada masa itu tinggi. Dengan lebih 2.5 juta penyimpan emas seluruh dunia, Public Gold menjaga reputasi syarikat yang mana semua penyimpan emas beli emas dapat emas, jual emas dapat duit. Jadi pada tuan-puan yang nak dapatkan bimbingan saya macam mana kita nak mulakan simpanan emas di bawah Public Gold, anda boleh saja hubungi saya. InsyaAllah saya akan bimbing anda sebaik-baiknya. Ingat, jangan tunggu kaya buat simpan sampai kita kaya.